Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ini kami akan buat lawatan ke sebuah kedai yang menjual hasil laut. Nak tahu apa dia? Jom ikut kami. Jom. Okay, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Apa nama Tuan? Saya Encik Wan, sebagai penolong pengurus lah hasil laut Jamilah ni. Itu saja. Oh, jadi kat sini saya nak tanya sikit. Kenapa orang tertarik pergi dekat hasil laut Jamilah ni? Sebenarnya dia nak cari apa kat sini? Sebenarnya sini dia banyak. Satu yang pertamanya orang akan cari ikan bili mata biru. Lepas tu pokok daripada dia yang dibuat oleh hasil laut Jamilah sendiri, iaitu kalau nak kira dekat Perak ni untuk pengeluaran sati ikan dan keripik ikan hanya hasil laut Jamilah je yang mempunyai sebuah kilang factory dia sendiri yang mengeluarkan produknya. Maknanya orang akan cari sebab tu. Sebab dia nak yang orang Melayu buat. Sebab kita nak makan yang semua orang Melayu buat. Okey. Jadi apakah kat hasil laut Jamilah ni sudah ditubuhkan berapa lama? Pakcik dah kerja sini lebih kurang 35 tahun dah, Dik. Dah lebih kurang tahun 86 lah kot. Dia buka 86 ataupun 84 sejarah. Okey, baik. Itu saja yang saya nak tanya kat sini. Terima kasih, Pakcik. Ya, sama. Kat sini korang macam-macam makanan laut ada. Dekat rak dia penuh makanan laut. Ni mesti stok tak habis ni. Sotong dia pun macam-macam jenis. Sampai ke kedai tu pun letak tester. Punyalah banyak jenis dia. Ni tadi kita baru dapat. Just sedap. Okey, habis dah sampai sini je. Kita orang dah melawat dah kedai kat dalam tadi. Memang best gila lah. Banyak gila makanan-makanan yang best. Lepas tu dengan pekerja-pekerja dia orang yang sporting gila. So dia orang pun bagi terang sister untuk pelanggan-pelanggan. Dia orang pun bagi air free juga untuk pelanggan-pelanggan. So memang mesti pelanggan lah kedai ni sebenarnya. Lepas kita orang borong sikit hasil laut Jamilah ni untuk bawa untuk family sekeluarga. Ni pun favourite saya lah. Banyak sikit kita orang beli yang ni. Korang wajib try yang ni tau. Yang ni rasa dia sedap sangat-sangat. Memang sedap, boleh buat kudak-kudak tengok ayam. Betul? Okay, itu saja daripada kami. Bye-bye. Okay, jadi lepas je kita orang singgah hasil laut Jamilah tu, kita orang pergi pula ke kedai kopi 989. Sekarang ni kita orang ni dekat kedai kopi 989. Orang kata kedai ni viral, so kita nak try dia punya matcha. Jom. Okay, jadi rasanya ni fresh, dia masak-masak pada tadi kan. Rasa dia sedap, kenyang kat lidah. Sangat recommended kalau datang kedai ni. Jadi rasanya kalau coklat pula rasa manis. Dia sejuk. Manis dia potong kaki tak? Tak. Tamatlah zaman persekolahan.